الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الأنبياء والمرسلين والمسلمين والمسلمات، شيء لله لنا ولهم، ولتيسير الأمور ولتيسير الرزق ولقضاء الحوائج ولدفع بليغ مكروهات المصائب ولشفاء من الأمراض ولقضاء الديون ولحماية من أذى الإنس والجن بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الكائنات الموجود أزلا وأبدا لا يوصف بالقعود ولا بالجلوس، المنزه عن كل الغايات والأركان والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Pada malam ini kita bertemu lagi bersama, kita sama-sama bertemu lagi di surau Al-Mutmainnah, pandan perdana, ya. Bersama dengan saya pada malam ini untuk membicarakan tentang ilmu agama, terutama sekali yang berkaitan dengan ahli sunnati wal jamaah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah masuk bulan apa, tuan-tuan? Zulhijjah. Zulhijjah, pada awal bulan Zulhijjah ada 10 hari yang istimewa. Bermula daripada 1 Zulhijjah. Bila masuk bulan Zulhijjah, tuan-tuan, bermula daripada 1 Zulhijjah sehinggalah 10 Zulhijjah. Itu adalah 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah, yang mana telah dijelaskan bahawasanya ibadah, ketaatan, amalan salih yang dilakukan pada hari-hari tersebut sepanjang 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah, maka pahalanya berganda-ganda. Nampak? Menunjukkan keistimewaan 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Dan kita sudah masuk pada bulan Zulhijjah, tuan-tuan. 5 3. Betul ni, tuan dengar macam 5 4. Betul? Jangan salah kira, tuan-tuan. Orang nanti masuk 10 Zulhijjah, dia 9 Zulhijjah lagi. Baik, ala kulli hal, kita bersyukur kita masih dipanjangkan umur kita, tuan-tuan, dan bernafas. Nah, kita boleh bernafas ni, ini nikmat, tuan-tuan.
Kita berada dalam agama Islam, ini nikmat. Kita berada dalam keadaan berpegang dengan akidah Islam, ini nikmat yang sangat besar. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kita terima. Apa yang Nabi bagi tahu, Nabi khabarkan, kita terima. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslim wal qabulu. Tadi siang tadi ada daurah kitab di satu tempat. Daurah Aqidatul Awam. Seorang ulama ahli sunnah jamaah datang dari luar negara. Kita pergi menghadap mereka, baca kitab Aqidatul Awam. Antara yang disebut, wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslim wal qabulu. Apa yang Nabi bagi tahu ataupun datang daripada Nabi, kita kena terima. Jangan dibangkang, jangan ditolak. Apatah lagi berkaitan dengan akidah. Dan sedia maklum tuan-tuan, akidah Nabi kita adalah aqidatut tauhid. Sedia maklum bahawasanya akidah Nabi kita adalah aqidatut tauhid. Akidah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan aqidatut syirik, bukan aqidatut kufur, bukan aqidatut tashbih, bukan aqidatut tajsim. Aqidah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aqidatut tauhid. Apa makna aqidatut tauhid? Aqidah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan menyekutukan Allah taala dengan makhluk. Maka tuan-tuan, sempena umat Islam pergi menunaikan ibadah haji, maka perlu diberikan peringatan kepada mereka dan kepada kita semua yang berada dalam 10 hari yang terawal di bulan Hijjah, adalah bahawasanya peringatan. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Esa, dan tidak boleh dianggap Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat makhluk. Contohnya ada orang dia kata apa? Allah Ta'ala turun ke langit yang pertama pada hari Arafah. Ini perkara yang perlu diperingatkan. Sama ada mereka yang telah pergi ke Baitullah Al-Haram untuk menunaikan manasikul hajj, ataupun mereka yang tidak pergi ke sana dan berada dalam 10 hari yang terawal daripada bulan Dzulhijjah, kena ingat, berhati-hati, jangan dianggap Allah Ta'ala turun, tuan-tuan. Tidak boleh dianggap Allah Ta'ala turun ke satu tempat, walaupun dikatakan ke langit yang pertama. Kenapa tuan-tuan? Ada sebahagian manusia menganggap bahawasanya pada hari wukuf di Arafah, maka di saat itu mereka mendakwa kononnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada hari Arafah, pada ketika saat wukuf, umat Islam wukuf di padang Arafah. Mereka menganggap, sebagian daripada mereka menganggap Allah Ta'ala turun ke langit dunia di saat itu. Langit dunia itu langit apa? Langit yang pertama. Langit pertama disebut juga dengan langit dunia, kerana itulah langit yang paling dekat dengan dunia. Walaupun dekat dengan dunia, kita sampai hari ini tak pernah sampai ke langit pertama. Siapa di sini pernah sampai ke langit yang pertama? Angkat tangan. Mana pernah sampai? Yang tuan-tuan naik kapal terbang tu bawah lagi daripada langit yang pertama. Kenapa ini boleh berjadi tuan-tuan? Kenapa ini boleh berlaku? Kenapa ada yang menganggap sebenarnya musim haji nanti ketika umat Islam wukuf di Arafah, kenapa ada yang menganggap Allah Ta'ala turun ketika itu ke langit pertama? Kenapa tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan kerana jahil dengan ilmu akidah. Kedua, membaca hadis-hadis Nabi tanpa talaqi.
dan tanpa merujuk kepada syarahan ulama-ulama Islam. Mungkin ada yang baca hadis-hadis Nabi, dia tidak merujuk kepada syarahan ulama Islam. Bahkan ada di antara mereka tak nak merujuk, tak nak lihat apa yang dijelaskan oleh ulama. Dia nak terus daripada hadis Nabi SAW. Bagaimana ini boleh berlaku, tuan-tuan? Sehingga ada sebahagian orang Islam menganggap pada wukuf hari Arafah Allah telah turun. Antara sebabnya ini dia, tuan-tuan. Tak silap saya, tahun lepas saya dah sebut benda yang sama. Tahun ni kita sebut lagi. Di surau ni pun saya rasa pun saya sebut lagi tahun lepas. Betul? Tahun lepas masih dijemput lagi, tuan-tuan. Apa dia? Ada satu hadis. Dengar baik-baik, tuan-tuan. Peringatan. Sebab kita berada dalam 10 hari yang terawal dari bulan Dzulhijjah. Baik. Dia bab ini disebut hadithun nuzul fi yaum Arafah. Hadis turun pada hari Arafah. Diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis, iaitu Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Dan selain daripada Ibn Hibban meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu anhu, yang mana beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min yaumin afdalu indallahi min yaumin Arafah yanzilullahu ila as-sama'id dunya fayubahi bi ahlil ard ahlas sama' fayaqul انظروا إلى عبادي شعثا غبرا صاعين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. Hadis ini daripada sahabat yang bernama Jabir dan diriwayatkan oleh ulama hadis, antaranya Ibn Hibban dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban dan selainnya. Maka hadis ini telah dibaca oleh sebahagian orang yang tidak ada asas ilmu agama, tidak ada asas ilmu akidah. Lalu mereka faham apa? Apa yang mereka faham? Mereka baca hadis ini tapi tidak ada asas ilmu akidah. Jadi mereka faham macam mana, tuan-tuan? Mereka faham macam ni. Mereka faham macam mana? Mereka faham macam ni, tuan-tuan. Bahawasanya Nabi SAW bersabda, tiada hari yang paling baik di sisi Allah melainkan hari Arafah. Allah turun ke langit dunia. Dia faham macam tu. Allah turun ke langit dunia dan bermegah dengan penduduk langit untuk penduduk dunia. Jadi hujah mereka, apa yang mereka tengok di sini, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Maka dia baca hadis itu, dia faham pada hari Arafah, wukuf Arafah, Allah Ta'ala itu turun dengan zatnya ke langit dunia. Itu langit pertama. Tetapi tuan-tuan, apa yang kita belajar, ilmu akidah, ilmu agama, tidak boleh dianggap Allah Ta'ala turun dengan zatnya. Tidak boleh. Kenapa? Kerana sifat turun dengan zatnya, sifat turun itu adalah sifat berubah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Nampak? Itu yang kita belajar. Dan hadisnya apa makna dia turun? Disebabkan ada yang salah faham, dia ingat turun di situ turunnya Allah Ta'ala pada hari Arafah ke langit pertama, langit dunia. Sebenarnya makna hadis bukan sedemikian. Bukan begitu. Jadi apakah makna hadis ini? Seperti mana yang diriwayatkan oleh ulama, saya sebut di sini, tuan-tuan,
naqal al-Qadhi Iyad wal Hafidh Nawawi wat-Tibi ni nama-nama ulama wal Mulla Aliyul Qari wa ghairuhum fi tafsir. Jadi diriwayatkan daripada ulama-ulama seperti Imam Qadhi Iyad, Imam An-Nawawi, At-Tibi, nama ulama ni, Imam Mulla Ali Qari dan selainnya, diriwayatkan daripada mereka dalam menafsirkan ataupun mensyarahkan sabda Nabi tadi. Lalu mereka sebut dalam tafsirnya, yanzilullahu ila sama'id dunya, mana ungkapan Nabi yanzilullah ila sama'id dunya itu, mereka kata ada dua makna. Ada dua makna. Pertama, al-awwal anna athar rahmatihi wa karamatihi azza wa jalla tadnu minal ibad. Itu yang pertama, iaitu makna dia sesungguhnya tanda-tanda rahmat Allah Ta'ala, kurniaan Allah Ta'ala dekat dengan hamba. Rahmat Allah Ta'ala itu dekat dengan hamba. Itu makna yang pertama. Wasani, dan yang kedua, annahu ta'ala ya'murul malaikata bid-dunum ilal ardi wa yunzilu ma'ahum ma yasha'u minar rahmah. Yaitu Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat bid-dunuwi ilal ard, supaya pergi dekat dengan dunia. Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya pergi dekat dengan dunia, dan mereka turunkan, maknanya malaikat itu pergi dekat dengan dunia. Bersama dengan malaikat itu apa dia? Rahmat-rahmat Allah. Jadi itu malaikat rahmat. Allah Ta'ala perintah malaikat ini supaya dekat dengan dunia, supaya nanti mereka turun ke hamba-hambanya dan memberi rahmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diuraikan oleh ulama. Ini sebenarnya mana hadis turunnya. Hadis turun pada wukuf Adi Arafah. Bukan maknanya Allah Ta'ala turun dengan zatnya. Maha suci Allah Ta'ala daripada sedemikian. Lalu disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, wa ala tafsirain fa innahu yajibu tanzihullah azza wa jalla anil harakati wassukuni walittisali walinfisali walqurbi walba'di bilhis walmasabah watahawuli walintiqali wazzawali walhulul laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Jadi dapat dipahami daripada dua makna yang disebut oleh ulama-ulama Islam, bahawasanya wajib menyucikan Allah Ta'ala, iaitu mentangzihkan Allah Ta'ala, iaitu mentauhidkan Allah Ta'ala, iaitu mengesakan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat bergerak, tidak bergerak, bersambung, berpisah, dekat, jauh, dengan hissi, dengan isi, dengan boleh dirasai, ada jarak, berubah, berpindah, hilang, bertempat. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Jadi dapat dipahami daripada ulama bahawasanya tidak boleh dianggap Allah Ta'ala dengan zatnya turun ke langit dunia pada hari Arafah. Jelas, selesai masalah. Tidak boleh dianggap Allah Ta'ala turun dengan zatnya pada hari Arafah. Kenapa? Kerana ulama menguraikan bahawasanya turun dalam hadis tadi adalah turunnya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ianya membawa maksud turunnya zat Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala daripada sedemikian. Boleh faham ya? Ini benda yang penting, peringatan sepenuh bulan Zulhijjah, terutama sekali 10 hari
10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Kita nak menuju kepada 10 bulan Zulhijjah ini, maka akidah kita kena jaga. Ya. Jangan pula sampai di saat umat Islam wukuf di Arafah, dia menganggap Allah Ta'ala ni dah dekat dengan kita kat langit pertama dengan zatnya. Hakikatnya bukan begitu. Hadis yang dibacakan tadi daripada Ibn Hibban, daripada sahabat Ibn Jamal Jabir, itu hadis yang sahih, tak dinafikan, hadis yang benar. Tapi bukan ia membawa maksud Allah Ta'ala dengan zatnya turun ke langit dunia. Bukan, tuan-tuan. Barang siapa yang beriktikad sedemikian, kata ulama, iktikad macam mana? Menganggap, mempercayai Allah Ta'ala dengan zatnya turun ke langit dunia pada hari Arafah. Wa man i'taqada an-nuzul al-hissi, maknanya turun secara boleh dirasai itu fi haqqillah, pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun menganggap al-harakah, pergerakan. Sebab bila dikatakan turun dengan zat, maknanya berlaku pergerakan, maknanya disifatkan Allah Ta'ala itu bergerak. Sebab dikatakan turun dengan zat itu, dia mesti bergerak. Tuan-tuan tinggal tingkat 31 contohnya, turun ke tingkat 15, tangga ke, lift ke, jangan terjun sudahlah tuan-tuan. Bila tuan-tuan turun dengan zatnya zat tuan-tuan, mana tuan-tuan berada di arah atas kemudian berjadi ke arah bawah. Maka kalau Allah Ta'ala dianggap sedemikian, maknanya Allah Ta'ala pada asalnya berada di arah atas, kemudian turun pula ke arah bawah. Dan ini bukan akidah Islam. Nabi tak ajar akidah ini kepada umat dia. Yang Nabi ajar pada umat dia adalah akidah tauhid. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Hanya makhluk saja sifatnya turun dengan zat. Makhluk sifat turun, sifatnya turun dengan zat. Sebab bila turun dengan zat itu, maknanya daripada atas ke bawah berlaku pergerakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi barang siapa yang beriktikad Allah Ta'ala turun dengan zatnya, ataupun beriktikad Allah Ta'ala itu bergerak, faqad kazzaba al-Quran, dia telah mendustakan Al-Quran. Dia mendustakan Al-Quran. Apa makna mendustakan Al-Quran? Tidak percaya isi kandung Al-Quran, walaupun dia membaca Al-Quran. Ini yang dimaksudkan dengan hadis Nabi, rubbatalil Quran wal Quran yal'anuhu. Ada orang talil Quran, talil Quran ni membaca Al-Quran, tetapi Quran melaknatnya. Ini dia spesies macam ni, baca Quran, hafal Quran, tapi akidah sama-sama. Rubbatalil Quran wal Quran yal'anuhu. Ada hadis Nabi, ada orang, makna dia, ada orang baca Quran tapi Quran laknat dia. Kenapa? Dia tak jaga akidah. Dia tidak berpegang dengan Al-Quran, walaupun dia hafal Quran. Sebab itulah bila hafal Quran ni, hafal Quran ni benda baik, tapi kena akidah kena jaga juga. Ya. Sama juga orang yang dikatakan ada ilmu, alim. Bukan semua alim boleh diikut. Ulama menyebut bukan semua yang dikatakan alim terus kita ikut. Bukan. Apatah lagi kalau ustaz yang pakai lebay-lebay ni. Ya, bukan semua dikatakan alim diikut. Yang boleh kita ikut adalah orang alim, alimun rabbani. Alim rabbani. Dia alim tapi rabbani. Apa makna rabbani? Yang beramal dengan ilmunya, yang fiqh, yang dipercayai, yang menjaga syariat, tidak melakukan perkara yang haram, tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Islam. Ya, begitu juga seperti ini. Baca Quran, hafal Quran, tapi menganggap Allah Ta'ala turun dengan zatnya ke langit pertama. Jadi barang siapa yang beriktikad sedemikian, faqad kazzaba al-Quran, dia telah mendustakan Al-Quran. Wa man kazzaba al-Quran kharijun minal millah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan barang siapa yang mendustakan Al-Quran, dia terkeluar daripada agama yang benar. Barang siapa yang mendustakan Al-Quran, dia telah keluar daripada agama yang benar. Dia bukan orang Islam lagi, walaupun dia pegang Al-Quran, walaupun dia angkat Al-Quran, walaupun dia baca Al-Quran, walaupun dia hafal Al-Quran. Memang Nabi dah sebut 1004 tahun yang lalu, rubbatalil Quran wal Quran yal'anuhu. Ada orang baca Quran, Quran melaknatnya.
Jadi penjelasan ini bukan kita nak melemahkan semangat orang-orang nak baca Quran. Baca Quran. Iqra'ul Quran. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kamathalil utrujja. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Nabi puji orang mukmin baca Quran. Dan kata ulama walaupun tak faham makna, tapi syarat ini kena Islam lah. Akidahnya betul. Ramai di kalangan kita baca Quran tak faham makna. Ramai. Dapat pahala kalau bacaannya betul dan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau dia memahami makna, lagilah. Tapi kalau mendustakan Al-Quran, berpegang dengan apa yang bercanggah dengan Al-Quran, ini boleh merosakkan akidah seperti mana yang dinyatakan tadi. Sebab itulah dikatakan ulama disebut di sini Allah Ta'ala khaliqul ajsam falaysa hajman bil marrah wa khaliq sifat al-makhluqat fala tushbihu sifatuhu sifati khalqihi al-battah. Maknanya Allah Ta'ala pencipta hajam, bentuk makhluk. Allah Ta'ala pencipta, dan dia juga mencipta sifat-sifat makhluk. Maka sifat-sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat-sifat makhluk, ya. Dan Allah Ta'ala la yataghayyar, tidak berubah. Jadi kalau dianggap dengan bacaan hadis tadi, yang yanzilullahu ila sama'id dunya, kalau hari tibanya hari Arafah, yang yanzilullahu ila sama'id dunya, kalau dianggap Allah Ta'ala turun dengan zatnya ke langit dunia, Allah Ta'ala berubah. Sedangkan ulama Islam telah berkata, wallahu la yataghayyar lianna at-taghayyura aqwa alamatil huduth. Maka Allah Ta'ala tidak berubah kerana perubahan itu adalah tanda yang paling kuat menunjukkan sesuatu itu baharu, iaitu makhluk. Tanda yang paling kuat menunjukkan itu makhluk ataupun baharu adalah taghayyur, perubahan. Maka bila dianggap Allah Ta'ala turun dengan zatnya pada hari Arafah daripada atas ke langit dunia, maknanya sudah jelas, maknanya berlaku perubahan. Allah Ta'ala berubah, berada daripada atas, turun pula. Bila dia turun tu, dia tinggal ke arah atas. Takkan dia melekat di atas. Tuan-tuan, ajaran sesat, tuan-tuan. Hari ni orang duk bising ajaran sesat. Ilmu akidah tak dikongsikan. Orang-orang pening, mana satu yang sesat, mana satu yang tak sesat. Kenapa? Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran sesat ni di zaman akhir zaman ni, kemunculan ajaran sesat, ada di antara mereka kepercayaan mereka, pegangan mereka, Allah Ta'ala ni dengan zatnya di arah atas. Dan ada di antara mereka menganggap Allah Ta'ala dengan zatnya duduk di atas arash, di atas sana. Jadi apabila Allah Ta'ala turun pada 1/3 malam terakhir, mereka menganggap Allah Ta'ala memang turun daripada atas, sebab Allah Ta'ala duduk di atas arash. Turun ke arah mana? Bila dikatakan turun, mestilah turun ke arah bawah. Ada ke turun ke arah atas? Tak ada. Kalau atas, naik atas. Kalau turun, turun ke bawah. Takkan nak sebut turun ke atas, naik ke bawah pula. Bening dia ni. Nampak? Jadi turun. Ada sampai tahap yang kata Allah Ta'ala ni duduk di atas arash, 1/3 malam terakhir turun ke langit pertama, dan dia tidak terpisah daripada arash. Macam mana? Dia dikatakan Allah Ta'ala ni turun, duduk atas arash, kemudian turun ke langit pertama, ke bawah, tapi Allah Ta'ala tidak berpisah daripada arash. Apa makna dia, tuan-tuan? Ini makna seolah-olah Allah Ta'ala ni macam gam, macam getah, melekat. Dikatakan Allah Ta'ala ni turun ke bawah, tapi dia tidak berpisah daripada arash. Gila, tuan-tuan, akidah ni. Dahsyat ajaran sesat, tuan-tuan. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai tahap macam tu sekali. Sebablah perkongsian ilmu akidah, syarahan dari sudut ilmu akidah perlu dikongsikan setiap masa. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna yang zinullah ila sama'id dunya pada hari Arafah. Bukan maknanya zat Allah Ta'ala turun, tapi maknanya rahmat Allah Ta'ala turun ke langit pertama. Apa maknanya? Maknanya rahmat Allah ni dekat dengan hambanya. Maknanya apa, tuan-tuan? Maka hambanya itu bila di saat hari Arafah berdoa, sebab rahmat Allah dah hampir, dah dekat. Bukan makna zat Allah Ta'ala yang dekat.
Berdoa. Sebab itulah kita, walaupun kita tak pergi buat ibadah haji, nanti di saat umat Islam wukuf di Arafah, berdoa tuan-tuan, rahmat Allah satu dekat dengan kita. Berdoa. Duduk di kampung Pandan ni, Pandan perdana ke, di saat umat Islam wukuf Arafah di sana, di padang Arafah, berdoa. Jadi hari itu digalakkan kita berdoa, bermunajat dan seumpamanya, seperti beristighfar, selawat, bertahlil dan selainnya. Sebab apa? Rahmat Allah Ta'ala dekat pada hambanya pada hari Arafah. Tiba-tiba datang perempuan ni, dia faham lain pula. Dia kata, bukan rahmat Allah Ta'ala, tetapi zat Allah Ta'ala ada, turun ke langit pertama. Jadi ini mengelirukan umat Islam. Kemudian sabda Nabi SAW yang dibaca disebut tadi, fayubahi bi ahlil ardi ahlas sama', maknanya yudhiru lil malaikati fadla ba'di ibadi. Allah Ta'ala menunjukkan kepada malaikat kelebihan sebahagian hamba-hambanya. Allah Ta'ala tunjukkan kepada para malaikat, ada sebagai hamba ni hebat di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, hebatnya manusia ni, antaranya dia diangkat darjah sehingga dikatakan wali. Tuan-tuan tahu kan wali? Bukan wali nikah tu. Tujuh nikah, wali nikah lain. Wali orang yang bertakwa, orang soleh. Orang ni bila sampai derajat wali, sepanjang hidup dia tak rasa, dia tak tahu yang dia tu sebenarnya dah wali. Bila dia tahu, kadang-kadang Allah Ta'ala nak tunjuk waktu bila yang dia tu wali, di saat malaikat maut datang kepada dia. Dia akan memberi salam kepada orang nak mati tu. Assalamualaikum ya wali Allah. Dia pun dengar, malaikat beri salam pada aku ni wali rupanya. Di situ baru dia tahu. Nampak? Bukan mudah nak mengaku wali. Hari ni sikit-sikit, dia ni wali, boleh terbang-terbang, yang ni boleh hilang-hilang, ini wali boleh tembus dinding. Apa tembus-tembus? Tu wali syaitan tu, awliya syaitan, wali syaitan. Ya, guru kami kata syaitan manusia ni dipanggil Dajjal, pembohong, penipu. Tadi petang tadi saya sembang satu hamba Allah Ta'ala di satu hotel. Tadilah adalah perjumpaan. Dia cerita ada orang ni, dia mendakwa kawan-kawannya ikut tarikat, ikut tasawuf, tapi dia pergi dekat kubur orang dah mati. Dia panggil keluarga dia boleh nampak apa dalam kubur tu. Ini saya telah bercakap dengan arwah ayah kamu, yang ini dengan datuk kamu. Ada orang kita percaya, hebatnya wali boleh bercakap dengan mayat orang. Dajjal, orang zaman tu jangan percaya seperti orang seperti ini, jangan percaya. Dajjal ni bukan Dajjal yang disebut oleh Nabi tu. Dajjal ni yang dimaksudkan Dajjal kecil, pembohong, penipu, pakai nama agama, pakai nama tok syekh. Itu Dajjal. Ada orang percaya tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Ini Dajjal daripada manusia, penipu daripada manusia, penipu daripada syaitan tu banyak, penipu daripada manusia lagi banyak tuan-tuan. Jadi pentingnya ilmu untuk kita dapat membezakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi itu makna dia hadis tadi, fayubahi bi ahlil ardi ahlas sama'. Jadi Allah Ta'ala menzahirkan pada malaikat kehebatan sebahagian hambanya pada waktu itu. Dan manakala sabda baginda sallallahu alaihi wasallam hadis tadi, iaitu syu'fan ghubra, dahina, ya, maka asyu'fu, syu'f ni jamak dia ash'af, iaitu rambut tak tersusun elok. Rambut dia tu celaru, tak sikat, tak kemah lah. Ash'af dia panggil. Disebabkan tidak basuh rambut dia ataupun tidak letak minyak. Tuan-tuan boleh nampak manusia yang kalau rambut dia tak basuh, tak letak minyak, maknanya tak jaga, dia kelihatan serabut lah, macam serabut kelapa. Ya, dia kan macam itulah di gambaran. Wal ghabar, padahal dia sebut gubra, jamak aghbar, iaitu bersentuh dengan debu, tubuh badannya berdebu. Dan ini kebiasaan berlaku pada orang yang bermusafir menunggang binatang.
Bermusafir naik binatang, bukan naik kereta. Naik kereta tak ada macam ni, naik bas tak ada macam ni, naik kapal terbang tak ada, naik binatang. Tak percaya tuan-tuan, siapa yang duduk kampung tu, jauh-jauh sikit lah, Perlis ke, Kedah ke, Kelantan ke, jauh-jauh sikit, tuan-tuan balik kampung nanti raya haji, tuan-tuan sewa lembu, naik atas lembu, kerbau ke. Tapi tak tahulah, bila lepas kat highway tak tahulah, tiba-tiba JPJ datang, tidak dibenarkan menggunakan haiwan di highway. Tapi kalau boleh benda tu berlaku, tuan-tuan akan sampai ke destinasi di sana dalam keadaan tak tersusun, rambut bertebaran, tak tersusun, berdebu. Itu memang sifat orang bermusafir. Jadi bila hadis ni sebut apa berkaitan dengan hadis ni? Jadi bila orang melakukan ibadah haji yang bersungguh-sungguh ni, dia mana ada masa nak semak-semak rambut dia? Kadang-kadang badan dia penuh dengan debu. Tuan-tuan ada pengalaman pergi haji kan? Ataupun tuan-tuan tengok macam mana orang pergi haji melalui rakaman kan, mana cabaran. Bukan nak goyang-goyang kaki, relax. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, mereka inilah keadaan sedemikian, dan mereka dhahim, iaitu terdedah dengan cahaya matahari. Kalau fikir-fikir seksanya ni, dah lah keadaan macam tu, lepas tu terdedah dengan cahaya matahari. Ekon mana? Ada ekon. Hawa dingin. Mana ada matahari? Ya. Tu. Ya. Jadi apa makna dia? Maknanya mereka ni dah datang ke tanah haram, melakukan ibadah dalam keadaan yang begitu rasa hina, ini bukan penghinaan terhadap orang buat ibadah haji. Jangan salah faham pula adanya, ni satu penghinaan kepada orang buat ibadah haji. Tak. Ini menunjukkan gambaran mereka ni memang melakukan ibadah dengan penuh rasa rendah diri dan penghinaan, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Mereka dengan depan Allah Taala, maknanya tak ada makna langsung. Walaupun di sisi manusia, dia ni ketua, dia ni yang paling hebat, dia yang paling berkuasa, dia yang paling banyak duit, tapi dengan Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, dia ni menghina. Begitu gambaran seperti itu, tuan-tuan. Ini makna hadis Nabi SAW. Maka Nabi berkata, dan ja'u min kulli fajjin, Allah Ta'ala berfirman, mereka datang daripada setiap penjuru. Orang buat ibadah haji datang daripada setiap negara, daripada Malaysia, Indonesia, Afrika, China, Amerika, India, Eropah, Tanzania dan selainnya lah. Ya. Mereka mengharap rahmat aku, kata Allah Ta'ala dalam hadis ini. Ya. Lalu tidak lihat, maka hari tersebut, hari Wukuf Arafah, adalah hari yang sangat hebat dan banyak dibebaskan daripada azab api neraka. Maknanya dapat ganjaran yang besar daripada Allah Ta'ala bagi mereka yang bersungguh-sungguh melakukan ibadah di saat itu dengan betul dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ini makna hadis Nabi SAW. Kesimpulannya, tuan-tuan, bahawasanya hadis turun nuzul pada waktu hari Arafah membawa maksud turunnya rahmat Allah dan bukan membawa maksud turunnya zat Allah. Barang siapa yang menganggap dengan membaca hadis ini Allah turun dengan zatnya, maka dia telah mendustakan Al-Quran. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada fitnah akhir zaman. Kita berhenti seketika, tuan-tuan. Kita sambung selepas azan. Jangan ke mana-mana. Kita bertemu selepas ini. Wallahu a'lam. Fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, antara perkara yang penting perlu dikongsikan sebenarnya bulan Zulhijjah ini, terutama sekali 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah, adalah Allah Ta'ala tidak boleh dianggap turun dengan zatnya. Itu paling penting. Ya, seperti dianggap oleh sebagai orang-orang jahil, Allah Ta'ala turun dengan zatnya pada hari Arafah. Dan mereka baca hadis yang sahih, tapi mereka salah faham. Ya, salah faham kerana tidak merujuk kepada ahli ilmu yang sebenar, ataupun tidak merujuk kepada sumber-sumber yang sahih, yang betul untuk memahami hadis Nabi yang dibacakan tadi. Maka dapat dipahami nuzul di situ, turunnya di situ dalam hadis itu adalah turunnya rahmat Allah, turunnya malaikat yang membawa rahmat. Dia rahmat Allah Ta'ala ni turun macam mana sebenarnya? Bila dikatakan kita minta, ya Allah, aku nak rahmat kamu, Allah Ta'ala kalau makbul berdoa kita, Allah Ta'ala perintah malaikat bawa rahmat bagi pada hamba. Maka malaikat itu tugasnya menurunkan rahmat Allah, digelar dengan malaikatur rahmah, iaitu malaikat yang bawa rahmat Allah. Dan rahmat Allah tu daripada mana malaikat ambil? Daripada langit. Langit tempat barakah. As-sama' mahbatul al-barakat wal rahman. Langit tempat turunnya keberkatan dan rahmat Allah Ta'ala daripada langit. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi SAW dalam peristiwa kelahiran baginda alaihi salatu wassalam, apabila baginda keluar daripada perut ibunya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, kepalanya menonggak ke arah langit, matanya memandang ke arah langit, jarinya mengisyaratkan ke arah atas, ke arah langit. Kerana langit adalah tanda Allah Ta'ala Maha Esa, langit adalah tanda Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Langit tempat barakah, tempat turunnya kebaikan, dan bukan membawa maksud Allah Ta'ala berada di atas langit. Allah Ta'ala, ada pula yang menganggap Allah Ta'ala itu tinggal dengan zatnya di atas langit. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada fitnah akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah sedikit sebanyak huraian berkaitan dengan isu ataupun perkara tanggapan yang salah oleh sebahagian orang. Allah Ta'ala turun ke langit pertama pada hari Arafah. Ya. Yang turun pada hari itu bukan dimaksudkan zat Allah Ta'ala, tetapi rahmat Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat membawa rahmat Allah Ta'ala itu dekat dengan hamba-hambanya. Ya, semoga kita mendapat rahmat Allah Ta'ala. Semua di kalangan kita berdoa, ya Allah, kami mengharap rahmat-Mu. Ya, Allahumma arhamni, ya Allah, rahmatilah kami. Ada pula doa, Allahumma arhamni bil Quran. Minta rahmat Allah Ta'ala kepada Al-Quran ni apa pula? Tawassul dengan Al-Quran. Tak ada masalah, Quran ni benda yang baik. Ya. Semoga kita diberkati oleh Allah Ta'ala. Cukuplah sampai sini sajalah daripada saya, sedikit pencerahan berkaitan dengan isu tanggapan yang salah bahawasanya Allah Ta'ala turun dengan zatnya ke langit pertama pada hari Arafah. Semoga pencerahan ini dapat dimanfaatkan bersama dan dapat disebar-sebarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, peringatan untuk saya dan semua pada 10 yang terawal ini bulan Zulhijjah, kita sama-sama memperbanyakkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejarlah akhirat, tuan-tuan, jangan kejar dunia. Sebab itulah Sayyidina Ali pernah berkata, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Wallahu a'lam. Kita sama-sama tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr, untuk tahlil 3 kali, dan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم المسلمين والمسلمات. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.